Assalamualaikum dan selamat datang ke Boss Train Hub. Hari ni kita nak review 3 konsol yang itu bawah RM200 iaitu R36S, R36H, R36 Ultra. Kalau korang nak cari konsol yang murah, nak main game retro, korang wajib tonton video ni. Kita ada R36H, mudah dan untuk beginner. Kita mula dengan bajet RM bawah 200 yang harga dia sekitar 120 hingga 150. Skrin dia 3.5 inci IPS, lebih ada 300 game sedia main, ada emulator GBA, GBC, PS1 dan sebagainya. Bateri dia boleh tahan 2600, boleh main 2 jam ke 4 jam. Reka bentuk dia ringan dan juga plastik. Kita ada R36S, murah dan juga mudah untuk beginner. Kita mula dengan bajet 150 hingga 160, iaitu mudah, mesra, simpan dalam poket dan bawa ke mana-mana saja. Kita ada R36H, di mana harga dia antara 150 ke 170. Yang ini lebih kemas dan senang dibawa ke mana-mana saja. Skrin dia 3.5 IPS yang lebih terang. Chip dia lebih laju. Kalau main PS1 dengan Nintendo lebih smooth. Dia sokong banyak emulator termasuklah Dreamcast, PSP yang game ringan-ringan lah. Kalau korang ada bajet sikit, korang boleh ambil R36H ni sebab harga dia sangat-sangat berbala. Kita ada R36 Ultra yang ni yang paling last, tapi harga dia mahal sikit. Tapi korang jangan risau, harga dia bawah RM200. Skrin dia IPS 3.5 yang terang dan cantik. Ada 2 analog stick. Sokong lebih banyak emulator termasuk PSP, Dreamcast dan Nintendo yang ringan. UI dia smooth, kadang-kadang ada custom fireware lah. Bateri dia ada 3000 mAh, boleh tahan selama 3 jam ke 5 jam. Kelebihan dia rasa ringan bila pegang dan rasa premium. Button dia ada D-pad dan lebih sedap ditekan. Boleh custom sistem lebih fleksibel. Tapi dia ada kekurangan dia. Game untuk 3D dia berat, kadang-kadang dia lag. Harga dia turun naik, kadang-kadang susah nak cari stok. Kalau korang nak pengalaman lebih selesa dan tahan lama, korang boleh pakai R36 Ultra dan jadi patut pilihan utama korang. Kesimpulannya, R36S ni lebih ringan dan mudah untuk beginner. R36H ni dia lebih ringan, senang nak bawa ke mana-mana sahaja. Untuk R36 Ultra ni dia lebih premium dengan harga dia. Yang mana satu pilihan korang? Korang jangan lupa boleh komen kat bawah dan juga boleh subscribe channel Boss Train Hub.